Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kelas. Okey, boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, boleh duduk. So hari ini berapa orang datang? 2 orang datang. Fi dengan Asmirul. So 21 lah akhirnya. So Fizatul dengan FEI. Okey. Habis tu? Hasmirul. Okey. Okey, taklah. So hari ini kita akan masuk topik baru. Kan sebelum ni kita belajar tentang muatan haba tentu kan. Macam mana suatu belon tu boleh pecah dan dipengaruhi oleh berapa faktor. Ada berapa faktor? 2 faktor, iaitu jisim dengan jenis. Okey, so hari ini kita akan belajar tajuk baru. Tapi sebelum tu kan, disebabkan saya tengok macam tadi Naim macam menguap, macam tak sangat. Okey, Naim macam gitu. So saya nampak tadi, okey. So apabila saya sebut high class, awak sebut I captain, angkat tangan. I captain. I captain. Okey, kita try High class. I captain. Tak buat tangan kena buat. I captain. Okey, lagi sekali. High class. I captain. Okey, so apabila saya sebut high class, I captain. Okey, so kita recall sikit pembelajaran kita tentang sains bab 1, iaitu tentang jirim. Kenapa dengan jirim? Agak-agak kan, masa sains tingkatan 1 kan, ada berapa jenis jirim yang awak belajar? Jirim ataupun jenis darah? 3, iaitu apa benda? Gas, cecair, pepejal. Lepas tu bentuk dia sama ke semua gas, pepejal, cecair? Okey, kalau pepejal macam mana? Dekat-dekat? Oh, padat. Okey, kalau cecair? Macam mana? Ada bentuk tapi dia tak tetap. Dia bentuk dia kalau macam pepejal dia teratur, kalau cecair tak teratur. Kalau gas pula bebas. Okey. So, kan awak dah belajar kan, ada gas, pepejal, cecair. Okey, so ni adalah pepejal. So pepejal dia bentuk dia rapat-rapat, betul tak? So rapat-rapat, dia hanya bergetar saja. Okey, next kita tengok cecair pula. Cecair dia rapat, dia sedikit rapat, tapi dia masih boleh bergerak. Macam pepejal tadi dia tak boleh bergerak, dia hanya bergetar. Kalau cecair ni dia boleh bergerak, tapi pergerakan dia terbatas. Nampak tu? Okey, kalau gas pula dia boleh bergerak dengan bebas. Sebab apa? Dia punya molekul atau zarah-zarah dia lebih sikit berbanding cecair. Okey, so kita dah belajar 3 jenis ni kan, jenis zarah. Okey, apa yang akan berlaku kepada zarah tersebut apabila saya berikan haba kepada ketiga-tiga zarah tu?
Saya ketiga-tiga zarah tu kan, saya panaskan dia. Saya letakkan penurun bangsa kat bawah dia. Apa yang akan terjadi? Macam mana Gilah? Zarah-zarah tu akan semakin berjauhan. Semakin berjauhan. Macam pepejal kan, dia tak boleh bergerak. Macam mana dia boleh berjauh-jauhan? Bergetar. So macam kalau dia yang ni bergetar santai, kalau kita panaskan dia jadi apa? Dia tak santai. Dia tak santai. Dia panik lah. Dia punya ruang tu makin jauh lah. Makin jauh. Okey. Tak apa, kita keep. Kalau cecair macam mana kau Yum? Pergerakan dia macam mana? Kau Yum? Dia dah dapat haba kan? Bila saya bagi dia haba. Dia lagi bergerak, lagi bebas dan makin berjauhan. Makin berjauhan. Okey, tak apa. Okey, kita tengok apa yang akan berlaku. Macam tadi kalau kita dah bagi kan. Okey, kita tengok apa yang akan berlaku. Okey, ni kita tengok dulu dalam bentuk pepejal. Okey, sekarang dia santai. Tadi Akilah kata dia santai. Okey, so kita bagi haba kat dia. Kita tengok apa yang berlaku. Oh, dia tak santai. So dia bergetar makinlah laju dan akhirnya dia akan berubah fasa. Daripada pepejal dia akan jadi cecair. Lepas tu, okey, ni betul-betul cecair kan. Saya bagi haba kat dia. So dia pun lagi bergerak lagi laju daripada yang sebelum ni, betul tak? So dia akan berubah fasa daripada cecair, dia akan berubah kepada gas. Okey, gas. Ni gas, kita bagi haba. Tak tahu dia bergerak, lagi tak santai. Dia melanggar antara satu sama lain. First dia bergerak slow je kan. Lepas tu saya bagi haba kat dia. Lepas tu dia bergerak lagi laju. Okay, so kita back to topik kita. So, saya panaskan dia. So, dia ni akan apa berlaku tadi, macam tadi. So, agak-agak kan, apa awak panggil ni? Cendol. Ada yang panggil cendol. Alip, awak panggil apa ni, Alip? Cendol. Liza? ABC, air batu campur. Ni awak panggil apa ni? ABC. Ada yang cendol, air batu campur. Lagi ada apa lagi? ABC je. Okey. Tak apa. High class. Dah lupa dah. High class. Tak ada tangan. High class. Okey. So ada yang panggil cendol, ada yang panggil ais kacang, ada yang panggil ABC. Okey, bukan tu yang saya nak tahu. Tapi kan, apa yang akan berlaku kan apabila ais kacang ni saya biarkan lama-lama kat atas meja? Cair. Lagi selain tu, cair? Apa yang berlaku kat ais kacang tu? So kan kita tengok dia daripada solid kan. So saya biarlah 5 minit kat atas meja. So awak kata dia akan cair, betul? Dia akan cair, dia akan berubah fasa daripada pepejal kepada cecair. Okey, so saya nak tahu pula kenapa kan dia dah berubah fasa daripada pepejal kepada cecair. Tapi kita makan kan, dia still sejuk lagi. Susahnya nak sebut. Dia still sejuk lagi, tapi dia dah mengalami perubahan fasa. Kenapa? Ada siapa-siapa boleh bantu saya? Saya pelik. Kenapa dia berubah fasa tapi ABC dengan air batu campur ke apa ke, dia still sejuk lagi. Kenapa? Dia masih berada dekat air batu campur. Suhu dia masih sama. Faiz kata suhu dia masih sama. Okey, Syafiqah, kenapa Syafiqah? Kenapa Syafiqah? Sebab haba dia tak dibebaskan sepenuhnya. Apa tak dibebaskan sepenuhnya? Apa tak dibebaskan?
Okay, tak apa. So, tak apa. Semua ada pendapat masing-masing, tak apa. So, saya akan terangkan lepas ni mengapakah ais ni dia daripada pepejal dia berubah kepada cecair, tapi ais ni still, air batu ni still sejuk lagi. Tak apa, saya terangkan. So, benda tu saya akan terangkan di akhir kelas nanti. Okay, faham Okay. So, hari ini kita akan belajar tentang haba pendam tentu, tapi sebelum tu ada 3 objektif yang kita perlu capai, iaitu menerangkan konsep haba pendam tentu melalui sesi perbincangan kumpulan dengan betul. Yang kedua adalah mendefinisi haba pendam tentu, pelakuran, penguapan secara lisan dan tepat. Yang ketiga pula iaitu awak semua dapat menyelesaikan soalan pengiraan melibatkan haba pendam menggunakan rumus Q sama dengan ML. Q tu apa kita belajar itu? Kuantiti haba, manakala M adalah jisim ataupun mass, boleh juga. L tu, ada siapa yang tahu L tu apa? Perubahan suhu. Kalau perubahan suhu, delta. Kalau L, oh tak apa. Tak apa, nanti kita bedah lebih lanjut lagi. Okey. So hari ini kita akan aktiviti yang kita buat iaitu sesi pengajaran. Kita belajarlah tentang apa itu haba pendam tentu, apa itu haba pendam, apa itu haba pendam tentu pelakuran, apa itu haba pendam penguapan. So hari ini kita akan bedah dengan lebih mendalam lagi apa benda semua tu. So seterusnya, pada fasa seterusnya kita akan main quiz, iaitu main quiz tentang teka-teki taziah. Yang kita susun-susun sebelum ni, taziah, T-A-R-S-I-A. Bukan taziah tu lain. Yang kita dalam kumpulan, kita susun-susun yang segitiga tu. So dia ada soalan, so kita kena cari pair jawapan dia. Okey, tu okey. Lepas tu di akhir pembelajaran macam biasalah kita recall balik apa yang kita belajar. So saya akan pick beberapa orang murid untuk bagi refleksi tentang pengajaran hari ini dan saya akan bagikan sedikit kesimpulan tentang pembelajaran pada hari ini. Okey, so kita masuk pula haba pendam. Haba pendam. So sebelum kita belajar tentang haba pendam, ada siapa tahu tak apa itu keyword bagi pendam? Pendam. Iman kata sorok. Macam Hadi pula, kalau saya kata pendam, apa yang awak faham tentang pendam? Simpan. Hadi kata simpan. Iman kata sorok, macam lebih kurang je. Kalau Adib pula, dendam. Dendam. Dendam Okey, tak apa. Tapi sebenarnya pendam ni adalah macam kalau kita kaitkan dalam kehidupan harian kita kan. Bila kita sebut tentang pendam perasaan, apa pula tu? Pendam perasaan. Tak maafkan, ni kata tak maafkan. Pendam je maksud tak maafkan. Kalau Yana pula, kalau saya tanya pasal pendam perasaan, apa yang awak faham tentang pendam perasaan? Simpan. Tadi sorok. Dendam. Okey, sebenarnya macam dalam kehidupan harian kita kan, kalau kita sebut tentang pendam perasaan, tu maksudnya kita simpan sesuatu dalam hati. Betul lah Iman cakap tadi. Iman dengan Yana cakap, dia macam sorokkan sesuatu ataupun simpan sesuatu. Okey. Kalau macam dalam pendam dalam term sains pula, dia adalah digunakan untuk menukarkan keadaan bahan, contohnya daripada ais menjadi air atau air menjadi wap. Tapi dalam keadaan perubahan fasa tu, suhu dia tak berubah. Tapi sebenarnya bahan sedang bekerja keras untuk ubah bentuk. Dia tak ubah suhu tapi dia berubah bentuk. Sebab tu lagi kita tengok daripada ais kacang tadi, dia berubah daripada pepejal. Dia ada Eiffel Tower macam Eiffel Tower. Lepas tu saya biarkan dia 5 minit, dia akan jadi cair. Faham tak? Okey, seterusnya. Kita belajar tentang haba pendam. Tadi kita tahu pendam adalah simpan. Ataupun sorokkan, bolehlah sorokkan. Tapi bukan dendam Audit. Dia pendam.
So, kalau dalam haba pendam pula, apa yang dimaksudkan dengan haba pendam? Haba pendam ialah haba yang diserap. Kita serap haba tu semasa proses peleburan dan pendidihan. Iaitu kita panaskan. Dan haba yang dibebaskan semasa proses kondensasi dan pembekuan tanpa perubahan suhu. So, haba tu digunakan sepenuhnya untuk merubah bentuk dia. Iaitu sifat dia lah, daripada gas, daripada cecair kepada gas, pepejal kepada cecair tanpa melibatkan perubahan suhu. Apa kita nak balik? Haba pendam ialah haba yang diserap semasa proses peleburan dan pendidihan dan haba yang dibebaskan semasa proses kondensasi dan tanpa perubahan suhu. Tu untuk haba pendam. So faham haba pendam? Okay, next. Haba tertentu pula. Tadi haba pendam, sekarang ada tertentu pula. Haba pendam tentu. Haba pendam tentu pula ialah kuantiti haba. Kita tahu kuantiti haba sama dengan apa? Q, simbol dia Q. Yang diserap atau dibebaskan semasa perubahan 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. So tadi kita tengok kalau macam haba pendam tentu, dia tidak melibatkan jisim. Tapi kalau untuk haba pendam tentu, dia melibatkan jisim. Faham kat sini? Dia pun sama juga, dia tidak melibatkan perubahan suhu. So pun dia pun juga haba yang kuantiti haba tu diserap sepenuhnya ataupun diserap ataupun dibebaskan kan. Dibebaskan, digunakan sepenuhnya untuk menukarkan daripada pepejal kepada cecair, cecair kepada gas, gas kepada cecair. So haba tu semua digunakan untuk merubah dia punya bentuk ataupun sifat dia lah. Faham So kalau perbezaan haba pendam dengan haba pendam tentu, dia daripada segi yang melibatkan jisim. Kalau saya sebut haba pendam, apa ni perbezaan haba pendam dengan haba pendam tentu? Kalau haba pendam dia tidak menggunakan jisim, tapi kalau haba pendam tentu dia melibatkan jisim. Okey. So haba pendam tadi macam tadi saya cakap lah, persamaan dia tanpa perubahan suhu. Kalau haba pendam, jumlah haba yang untuk perubahan keadaan. Kalau untuk haba pendam tentu, dia mesti melibatkan jisim. Jumlah haba untuk perubahan 1 kilogram bahan. So ada perbezaan dekat situ haba pendam dengan haba pendam tentu. Ada siapa-siapa tak faham tak? Setakat ni okey je kan? Okey. So tadi ni dah tadi. Okey. So kita belajar pula formula. So apabila haba diserap atau dibebaskan, perubahan suhu tu berlaku ke atas objek. Kalau dia ada melibatkan suhu kan, dia formula dia Q sama dengan M C delta theta. Yang ni yang kita belajar pada muatan haba tentu. Ingat, kalau dia melibatkan ni suhu. Kalau dia ada bagi suhu, so kita pakai formula Q sama dengan MC delta theta. Okey, kalau dia berlaku pada suhu malam, tiada perubahan suhu. So kita guna formula Q sama dengan ML. Apa tu L? L ni adalah dia punya latent heat. Latent heat dia. So yang tadilah haba pendam tentu dia, latent heat. Haba pendam tentu dia. So L ni adalah haba pendam tentu dia. Iaitu sama ada penguapan ataupun pelakuran. Okey. Ni kita dah tahu dah. Kalau dia suhu dia sama, dia mestilah muatan haba pendam tentu. Kalau dia ada perubahan suhu, dia melibatkan muatan haba. So faham kan misalnya nak guna formula Q sama dengan MC delta T dengan Q sama dengan ML. L tu adalah latent heat atau dia punya haba pendam tentu dia. Okey.
So kalau soalan tu pula dia bagi power pula, ada melibatkan power. So sebelum ni kita belajar pun Q sama dengan PT, betul tak? Q adalah sama dengan PT. So kita boleh ambil PT ni, kita gantikan dia ke dalam ni. So macam yang minggu lepas kita belajar kan, kita samakan Q sama dengan PT, betul tak? So PT ni kalau dia bagi kuasa, so kita boleh tukarkan dia pada formula ni. PT sama dengan MC delta theta. Betul tak kita belajar? Okey, ni untuk haba pendam tentu pun sama juga. So kalau dia tak ada bagi kuantiti haba kan, tapi dia ada bagi power dengan masa. So kita jangan pening. Kita ambil je benda tu sebab kita tahu kuantiti haba sama dengan power darab dengan dia punya masa dia. So kita ambil dia, kita gantikan dia dalam formula haba pendam tentu, kita akan dapat PT sama dengan ml. So P adalah power, T adalah masa dia, time, M adalah mass, dia punya jisim, L ni adalah haba pendam tentu dia, haba pendam tentu dia, iaitu pelakuran dengan penguapan. Faham So tak apa, nanti korang mesti pening kan, apa itu pelakuran, apa itu penguapan, betul tak? So, okey tak apa, kita teruskan balik. Ni adalah dia punya formula tau, macam mana kita nak gunakan. So ingatlah, kalau dia ada melibatkan perubahan suhu, kita tahu dia adalah muatan haba. Kalau dia tak ada melibatkan perubahan suhu, suhu dia malah je, tu adalah haba pendam tentu. So kita dua perbezaan ni. So tadi mesti korang tekankan apa itu haba pendam tentu pelakuran dengan haba pendam tentu penguapan. Okey. Amanina, tolong saya baca apa itu haba pendam tentu pelakuran. 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Kurang jelas lah Amanina. Sebut baca di sini. Kuantiti haba yang diserap semasa peleburan atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okey, terima kasih Amanina. So haba pendam tentu pelakuran, dia kata kuantiti haba. So dia melibatkan kuantiti haba yang diserap semasa peleburan. So kita tahu peleburan dia daripada apa? Kalau peleburan Pepejal ke cecair. Daripada Pepejal ke pepejal cecair. kepada cecair. Atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa pembekuan. Kita tengok pembekuan. So daripada cecair ke pepejal. cecair kepada pepejal. Semasa bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. So ada keyword kat situ, perubahan suhu. Okey, so haba pendam tentu ni dia berlaku dekat fasa sini je. Antara pepejal dengan cecair. So dia boleh jadi daripada pepejal kepada cecair ataupun cecair kepada pepejal. Okey. Untuk haba pendam tentu penguapan pula. Miza, tolong saya baca. Apa yang dimaksudkan dengan haba pendam tentu penguapan? Tak baca kuantiti haba. Spek tak nampak. Okey, so baca kuantiti haba Penguapan lagi. untuk penguapan pula tadi. Maknanya dah baca peraturan. Haba pendam tentu penguapan. Kuantiti haba yang diserap semasa pendidih atau kuantiti haba yang dibebaskan semasa proses kondensasi bagi 1 kilogram bahan tanpa perubahan suhu. Okey, faham kan? Ya, bisa. So kalau untuk penguapan pula, kuantiti haba yang diserap. Tapi semasa dia kuantiti haba yang diserap atau yang dibebaskan semasa proses kondensasi. Pendidihan ataupun kondensasi. Okey. So kalau pendidihan dia daripada apa? Fasa apa? Dari cecair ke Cecair gas. kepada gas. Kalau kondensasi, Gas ke cecair. Gas kepada cecair. So kalau untuk proses macam kenapa haba tu dibebaskan diserapkan, kita ingat ini.
kalau dia pepejal kepada cecair kan, dia mestilah peleburan kan. So haba pendam ni dia diserap untuk merubahkan daripada gas kepada cecair. Dia pun haba ni diserap juga untuk merubah daripada cecair kepada Pepejal. Gas. gas. Manakala kalau kita nak ubah daripada cecair kepada pepejal, kita bebaskan haba. Oh, Faham tak? Faham. Kalau kita serap haba, kita nak tukar pepejal kepada cecair kepada gas. Kalau saya lepaskan haba, apa yang berlaku? Dia daripada gas kepada cecair kepada pepejal. Faham haba kalau mengapakah haba diserap dengan mengapa haba dibebaskan. So perubahan fasa tu penting. Okey So Okey. So macam haba pendam tertentu ni pelakuran dia berlaku dekat ni, kawasan pepejal dengan cecair. Tapi kalau untuk penguapan ni cecair kepada gas So kalau haba pendam tentu, ada tentu. So dia melibatkan GC. Tengok, semua macam tak fokus. Hai kelas. Captain. Aduh, tak semangat. Hai kelas. Captain. Kenapa korang lemah sangat ni hari ni? Okey, so saya akan terangkan tentang graf lengkung pemanasan. Macam kalau kita Kimia. definisi je kan, korang tak nampak kan kat mana berlakunya haba pendam tentu pelakuran, dekat mana haba pendam tentu penguapan. So kita tengok. So tadi dia kata kalau haba pendam pelakuran, pelakuran dia berlaku dengan proses pepejal dengan cecair tanpa perubahan suhu. Kita tengok graf Y kita adalah suhu. Kalau graf X kita adalah masa. So dekat mana agak-agak yang jadi perubahan suhu? AB, BC ataupun CD? BC. So haba pendam pelakuran dia berlaku dekat sini. Sebab apa? Sebab dia kata tanpa perubahan suhu. So kita tahu kat sini kita tengok ada kenaikan suhu tak? Tak ada. So kat sini adalah waktu proses daripada pepejal kepada cecair. Faham Manakala untuk pelakuran juga dia pun tanpa perubahan suhu tapi dia pada fasa cecair dengan gas. So kat mana kita tengok yang berlaku pelakuran? Penguapan. DE. AB, BC, CD, DE atau EF? DE. Kenapa DE? Sebab tak ada perubahan. Dia tiada perubahan Suhu. Tapi kalau penguapan ni dia berlaku dekat proses mana? Fasa mana? Gas. Cecair kepada gas. So kita tengok dia berubah daripada cecair kepada gas kan. Dia belum bertukar sepenuhnya pada gas tau. Dia masih dalam separuh-separuh. Cecair dengan gas. Sebab apa? Haba yang diserap tu kan. Diserap atau dibebaskan tu digunakan sepenuhnya untuk menukarkan daripada cecair kepada gas. Sebab tu dia ada perubahan suhu. So AB kita tahu dipanaskan hingga tak lebur, haba diserap, suhu bertambah. So AB ni kita tengok ada kenaikan suhu kan. So suhu dia bertambah, tenaga kinetik molekul pun bertambah. Dekat CD pun sama juga, cair dipanaskan sehingga terangkat didih. Haba tu diserap, lepas tu suhu dia pun bertambah, nampak sebab ada kenaikan suhu. Tenaga kinetik molekul pun bertambah. Okey, untuk dekat EF pun sama, haba yang digunakan tu diserap sepenuhnya untuk menaikkan suhu. Tapi dekat DE dengan BC ni, haba tu diserap tapi untuk merubah dia punya fasa daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Sebab tu dia tak ada perubahan suhu. Okey, kita tengok ni. So, macam saya cakap tadi lah, haba pendam diserap untuk melemahkan ikatan antara molekul. Kan dalam kimia kita belajar ikatan molekul kan? Betul. So, haba tu digunakan untuk memutuskan ataupun melemahkan ikatan antara molekul daripada pepejal tu. Untuk berubah dia daripada fasa pepejal tu kepada cecair. So, tenaga kinetik tidak bertambah.
So macam tadi kan dia naikkan suhu. So tenaga kinetik dia bertambah. Sebab tu kita tengok yang masa mula-mula tengok flight simulation tu kan, dia bergerak dengan laju. Tapi kalau dekat fasa perjalanan DC kan, perjalanan cair tu, dia sama je. Sebab haba yang diserap tu kan digunakan untuk merubah dia punya fasa. Kan kita tengok tadi, dia kan berjalan, dia bergerak dulu, laju, lepas tu dia terpecah. Time tu, dia terpecah tu, dekat sini lah. Haba tu digunakan untuk melemahkan ikatan tu. Atau menghilangkan ikatan tu, dia menyebabkan fasa tu berubah daripada pepejal kepada cecair. Sama juga dengan gas. So haba tu digunakan juga untuk melemahkan ikatan di antara atom-atom dalam cecair tu. Faham Okey. Tadi kita dah belajar tentang definisi haba pendam, haba pendam tentu. Kita juga dah belajar tentang haba pendam tentu pelakuran dengan haba pendam untuk penguapan. Sekarang kita akan belajar pula cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan haba pendam tentu. Okey. So, tolong saya baca. Jika 2 kg ais cair apabila 4052 J tenaga dibekalkan, berapakah haba pendam tentu ais? So, cuba saya bagi masa untuk keluarkan maklumat yang ada pada soalan. Lepas tu saya nak panggil beberapa orang bantu saya untuk keluarkan apa maklumat yang dapat pada soalan. 22.6 Okay, saya bagi 5 minit dulu. Okey, try keluarkan dulu, baca dengan teliti apa maklumat-maklumat yang diberi. Bila je. Aku dah nampak jawapan dia. Laju yang dapat jawapan. Dapat dek? So dia nak cari L, betul tak? So antara tadi formula apa yang kita nak gunakan tadi? Kalau dia kata haba pendam tentu, Q sama dengan ML. Okay, so tadi Ain kata kita nak gunakan Q sama dengan ML. Tapi kita nak cari dia punya latent heat. So apa kita kena pindahkan? Saya saja je. So kita nak cari L dia. So kita dapat Q sama dengan per M. Q ni apa? Q ni kuantiti. Kuantiti haba. Jangan ragu-ragu. M adalah mass ataupun gisin. Okey. So saya nak Faiz, keluarkan dulu apa dia punya info-info yang awak dapat. Apa je info-info yang awak dapat daripada soalan? Gisin dia. Apa simbol dia? M. Berapa? 2 kilogram. Perlu tukar unit tak? Perlu tukar unit tak? Tak perlu sebab apa? Dia dah kat unit SI, iaitu kilogram. Lagi? Kejap, saya nak tanya Iman. Apa lagi yang awak dapat daripada soalan tu? Q. Q dia berapa? 452,000 unit J. J dia apa? Joule. Pandai. So, maklumat semua kita dah dapat. So, kita gantikan je dalam formula. Q sama dengan Q per M. Sebab kita nak cari dia punya muatan haba dia. Muatan haba pendam tentu dia, betul tak? Sebab dia suruh cari haba pendam tentu untuk ais. So, Ain, tolong saya kira berapa? 452,000 joule bahagi dengan gisim dia 2 kilogram. 226,000 226,000 unit
Kita tengok atas apa? J, cikgu. J. KG. KG -1. -1 sebab KG dekat Bawah. bawah. Okey, faham Okay, so kita bergerak pula ke soalan kedua. Belum. Betul soalan kedua pula. Ajar. Sebuah pemanas elektrik membekalkan haba pada kadar 500 joule per second kepada bekas yang mengandungi. Kenapa saya pegang? Yang mengandungi cecair. Cecair itu mencapai takat didihnya dan dibiarkan mendidih selama 2 minit. Jisim cecair hilang sebanyak 40 gram. Berapakah nilai haba penentu penguapan bagi cecair itu? So, agak-agak info apa yang dibagi daripada soalan tu? So, fikir dulu. Dia mesti pening-pening sikit kan, betul tak? Okay, Jason, apa info yang dibagi Jason? Daripada awak dapat daripada soalan? Q. Apa? 500 joule. Tapi kat situ ada S91. Apa formula yang JS91? Okey, tak apa. Kita sambung lagi. Apa yang dapat lagi? Apa yang dapat lagi? Dia punya mass. Mass dia berapa? 40 gram. Perlu tukar unit tak? Perlu tukar unit. So dapat berapa? 0.4 kg. Lagi? 0.04 kg. 0.04. Lagi apa yang dia bagi? Dia bagi masa. Masa dia 2 minit. berapa? 2 minit. 2 minit. Perlu tukar unit tak? Tidak perlu cikgu. Kena. Kenapa Isya kena tukar unit? Sebab dia pakai sakai. Ya, unit SI dalam saat. Ya. Nampak tak? Bila fokus, dia dapat. Saya dah pakai. Air kurang fokus sikit. Dia macam air santai-santai. Isyirah. Okey, so 2 minit tukar kepada saat. Dapat berapa? 120 saat. Berapa? 120. 120 saat. Lagi? Ada lagi tak dia bagi? Ada dah. Okey, macam tadi kan kalau dia suruh cari latent heat kan, dia punya haba penentu kita guna formula L sama dengan QM. Okey. So, tapi dia ada bagi masa kat sini. Kita boleh guna tak formula ni? Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia ada masa. So kita nak guna formula apa? Kita balik dekat formula kita. Vg. Vg ml. ml. Tapi macam mana kita dapat Vt ni? Salah. Kenapa salah pula? Tak cikgu. Tahu dah dia buat apa? Tadi kan kita cakap Q sama dengan Pt, betul tak? Kita boleh tukar tak? Boleh. Masukkan gantikan dia je. Boleh. Boleh lah sebab kita tahu formula untuk haba pendam tentu Q sama dengan ml, betul tak? Betul. Selain itu juga kita tahu Q ni sama dengan Pt. So kita gantikan Pt ni dalam formula yang atas ni, kita gantikan dekat Q tu, kita akan dapat Pt sama dengan L. So ini adalah dia punya power dia, kuasa dia. Sebab kuasa mesti joule dalam joule per second. Kan kita dah belajar bukan muatan haba tentu. Tak tadi hilang dah. Kena study lagi lah cakap. Okay, so kita guna formula Pt sama dengan ml. Pt sama dengan ml. So ada tak semua maklumat yang diberi? P, M dengan T. P, M dengan T ada. So kita nak cari L, betul tak? So kita jadikan L ni sebagai
perkara rumus. Kita dah jadi kan. So kita kena pindah apa? M ni pindah sebelah. Kita tahu darab kalau pindah jadi bagi. So PT dia dah pindah jadi bagi. So dah boleh cari tak? Dah. So kita masukkan dia balik formula dalam formula. P dia sama dengan 50 joule per second. Lepas tu time dia berapa? Dah guna 2 minit ke 120 saat? 120 saat. So per mass dia berapa? Desain dia? 0.04 unit? Unit S. kg mass. kg. Okay, so kalau saya kira berapa? 50 darab 120. Berapa? 11,000. 110,000. 150,000. Tak marah. Ya, marah ni. 150,000 unit. Ini lah. So tinggal apa? J dengan kg. So joule Kilogram negatif 1. kg negatif 1. Faham tak sampai ni dapat? So jangan panik kalau apa information yang dia bagi tu tak ada. So kita kena cari formula yang ada info yang kita dah dapat. Okey, cuba try pula soalan 3. Ah, 5,000 je. Kita tahu kuasa ni kalau kita selain daripada JS, kita boleh tulis juga unit dia double ataupun kuasa JS. So jangan terkejutlah kalau nampak dah begini. Okey? So saya try buat dulu. Saya bagi masa 2 minit. Cukup. Oh, dia ada siap tak? Betul kan? Masa. Tu bukan aus tau, ais. Typo pula kat situ. Bukan aus, ais. Power. JKG. Oh, no biar. Itu L. JKG. L. Budak bahasa Inggeris ni. L. Kalau ada X. Pergilah dengan kawan nak ada X. Kawan nak baca X. Darjah fashion. Ada cerita dia tuan? Tu ada kat sini. Cikgu depan. Boleh? Nak tengok formula tu. Formula yang mana? Dia kenapa dekat situ? Kau. Aku tak. So kita kena guna yang MC data tak boleh. MC
Ya, nama dia? M ke P tu? M. P tu jadi ke bawah. Okey. Lepas tu cari tanda. Okey, tanda. So jawapan akhir berapa? Mana betul? Pada kosong je. Unit saya apa? Adalah apa? Saat, bukan unit. Bukan unit. Boleh je saya? Nampak? Apa yang nampak? Adik boleh adik? Okey dah, semua dapat jawapan? Jawapan akhir dia berapa? 1002 saat. Okey, tak apa. Boleh tak seorang bantu saya? Saya nak Nik lah. Boleh Nik? Tolong cari jawapan dia berapa? Jangan kira dia macam mana. Baik. So soalan 3. So power dia 5,000. Dia 1.5 kilogram. Reaction heat dia atau haba penentu dia berapa? Sama tak? Dia nak dapat. Dia buat Ambil diam-diam dia fokus juga. Terima kasih. Saya dah minta kasih, tolong terangkan boleh tak jawapan ni? Boleh lah. Tolong ni. Unit? Okey Nik, boleh terang? Okey Nik, boleh terangkan tak? Okey, nah. So macam mana awak boleh dapat 1,002 second? Oh. So apa tu, yang P ni power. So power kat situ 5,000 watt. Okey, power dia bagi 5,000 Watt. watt. Lepas tu mass dia 1.5 kg. Mass dia 1.5 kg. Ah. Alfa, boleh tukar unit tak? Oh, kejut. Dia biar fokus sikit. Boleh tukar tak unit dia? Tak perlu. Kenapa tak boleh tukar? kg dia berada dalam unit SI. So tak perlu tukar kepada gram. Okey. Lepas tu yang L ni 3.34 darab 10 kuasa 6. Okey, 3.34 darab 10 kuasa 6. Tu dia punya haba pendam tentu. So soalan minta apa? Itu soalan dia nak minta masa. Kita tak tahu. Masa. Okey, masa dia. So kita guna formula mana? Formula PT sama dengan ML. PT sama dengan ML. Macam mana awak boleh dapat PT sama dengan ML? Saya tahu Q sama dengan ML je. Sebab apa tu, PT tu dia power. So kat situ ada power watt, 5,000 watt. So kita tahulah Q tu sama juga dengan PT. PT. Lepas Okay, tu so kita gantikanlah PT tu dalam Q. Q. So masukkan PT Lepas tu, sama dengan ML. Lepas tu kita nak cari time. Kita pindahkan pindahkan P ke sebelah. Lepas tu jadi P ke sebelah. bagi. Okay. So dah dapat T sama dengan ML per T, betul tak? Lepas tu
masukkan dalam Formula. formula. Kita So dapat 1002. 1002. Sama tak yang lain? Okey, terima kasih Dik. Oi, sama. Bagus. Okey, soalan nombor 4. Ha. Apa cikgu-cikgu? No, kau dah. Ah, 70 ke? Tengok. Koyu pun tahu. Koyu fokus hari ni. Bagus Koyu. Hai kelas. Okey. Masih fokus. Kita itulah. Semangat sikit. Belum lagi. Okey, saya nak minta Aman ni nak keluarkan info-info penting. Lepas tu Syafiqah. Syafiqah dah garuk kepala dah. Syafiqah tolong bantu saya untuk selesaikan masalah ni. Tak apa. Kalau awak tak tahu, awak tanya Amanina je. Amanina dah macam dah pakar je tu. Pala boleh pala? Boleh? Oh, tengah cari. Cari L? Oh, tak cukup L Patutlah. Saya saja je nak tengok macam mana awak boleh cari ke tak. So kita tahu limit muatan haba tentu untuk air adalah berapa? 2.26 darab 10 kuasa 1, 2, 3. Okey. Tak saya je tinggalkan L tu. Dia kena apa ni? Dapat dah? 3.16. Baik. 22. Salah benda. 22 ke 22? Tapi kan 22. Tapi tengok tu apa? 20 ni. Kuasa berapa? Tu kuasa berapa? Pindahkan titik pulang je kan? Kalau 22.6, betul lah kalau dia kuasa 5. Kalau 2.26, betul lah dia sama? Saya pilih. Okey. Okey. So kita tahu berapa? Kalau tu berapa? 22.6
10 kuasa 5. 22.5. So gerakan 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. So 2, 2, 5, 1, 2, 3, 4. 2.26 darab 10 kuasa 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ni 22.5 ke 20.26? Buku tu berapa? 6 kan? 6. Sama je lah Naim. 6, kosong, 1, 2, 3. Sama tak dengan atas? Dia tadi perbezaan kita puluhan je. Yang ni kat belakang, yang ni kat depan. Sama lah kan? 2,260,000. Naim tanya, kat buku tu dia tulis 22.6. Kan saya bagi 2.26. Tapi yang beza dia dekat kuasa dia. Matematik asas. Matematik asas. Dulu boleh guna, sama je. Cuma beza dia 30-an dia. Cuba macam ni. 22.6 kuasa 10 kuasa 5. Sama tak dengan 2.26 kuasa 6? Sama lah kan? Okey, isyarat tak boleh? Okey, padam dulu. Lepas tu tulis maklumat apa yang dia bagi. Syirah pula Abang Nina. Syirah dah takut dah tu. Kenapa? Syirah dah berapa? Betul. Iman dapat Iman? Berapa Iman? 315. 315? Okey, tulis dulu. Bergaduh dulu. Nanti pemenang bagi tahu saya. Saya menang. Berapa? Akhirnya berapa? 315? Kita tengok. 2.26 kali 5. Jangan marah. Gila. Cik. Enam, lepas tu 2.26. Tiga 16.4. Awak berapa? Apa ya? Okey, siap ni lah. Okey, Syafiqah tolong terangkan. Saya ke depan bulat-bulatkan
Okey kelas. Hai kelas. Macam ni lah. Okey, Salika. So apa je yang info yang dia bagi? Yang Amanina keluarkan dia punya jisim, mass dia. Okey, Lepas mass dia. tu power dia 500 dia. watt dengan dia punya latent heat 2.26 darab 10 kuasa 6. Okey, tapi kenapa mass tu kita kena tukar? Sebab dia dalam unit gram bukan kilogram. Okey, so dia dalam unit gram, kita kena tukar pada kilogram. Okey, teruskan. Kita kan nak cari T dia. So Okey, kita nak cari T. kita guna formula PT sama dengan ml tapi kita nak cari T. So P kena pindah pergi belakang. Jadinya T sama dengan ml per T. Per P. Per P, okey. Lepas tu? So kita masukkan dia punya nombor dekat dalam formula. 0.07 darab 2.26 darab 10 kuasa 6 per 500 dapat jawapan 316 per 4S. 316.4 Second. Okey, betul tak? Yang lain sama tak? Wow. Amazing. Okey, terima kasih. Sekejap, saya tengok ada lagi soalan tak? Oh, kita ke fasa seterusnya iaitu kita akan main Razia puzzle. So tak apalah. Saya kena awak bergerak. Kita assign group sini je lah. So ni group 1, 2, 3, 4. Okay. So awak semua ada gam kan? Ada. So ni ada Razia puzzle dia. Okay, dia ada 6. So, semua orang kena susun. Ikut je. Sabar, belum. Sabar. Relax dulu. Tengok dulu. So, awak kena susun. Siapa cepat dan tepat dikira sebagai pemenang. So, awak kena susun sekarang. So, bincang. Cikgu nak contohnya. Ha? Tak tahu. Oh. Sampai baru kira siap. Video sama ada bes. Yang kau capai kita guys. Dah siap? Okey, so tak boleh nanti saya check. Ni kumpulan 1 Tak apa, buat ni. Yang lain buat dulu. Siap dah? Sekejap. Okey, kumpulan ni kumpulan nombor 2 siap. Okey. Nombor 3.
Apa buat dulu, jangan tertekan. Okay, Amalina jangan tertekan. Relax, chill. Okay, tak apa. Sekejap Saya bagi masa 1 minit untuk cek dulu jawapan. Cek dulu, betul tak buat? Yakin je. Jangan kacau kepala lain, jangan kacau kepala lain. Okey tak? Cuba video tu, terima kasih. Okey, tadi kumpulan Alik dulu yang dapat jawab kan? Kumpulan Alik, lepas tu kumpulan Falah, kumpulan Diana dengan kumpulan. Okey, tak apa. So saya nak kumpulan Alik keluarkan jawapan yang dapat. Kalau salah, kita bagi tahu salah. Okey, apa tadi saya? Okey, depan. Depan. Okey, dah. Okey. So dapat bentuk macam mana? Saya dapat bentuk macam ni. Roket. Bentuk sama tak? Sama. Sama ke? Macam lain tadi. Macam ni. Okey. Okay, saya bacakan Okey, bacakan. Pertama, Soalan pertama apa? kenapa suhu tidak berubah semasa perubahan fasa? So jawapan dia Tenaga kinetik molekul tidak berubah. tenaga kinetik molekul tidak berubah. Alamak. Betul tak? Betul. Kemudian, jirim yang terlibat dengan haba pendam tentu pelakuran. Jawapan dia, pepejal cair. Apa? Pepejal cair. Pepejal cair. Sebab apa pedang itu? Pelakuran. Pelakuran. Sebab apa pedang pelakuran ni berlaku dekat pepejal dengan cecah cair. Betul. Kemudian, jenis haba pendam tentu. Jawapan dia, pelakuran penguapan. Betul. Tentu dari dua jenis iaitu pelakuran dengan penguapan. Okey, next. Kemudian ada proses perubahan pepejal ke cair. Proses pepejal kepada cecair. Jawapan dia peleburan. Betul tak? Yes, betul. Kepada cecair. Betul. Ialah peleburan. Okay, last. Tidak berubah semasa perubahan fasa. Jawapan dia suhu. Betul tak? Betul. Kenapa suhu dia tak berubah? Sebab tadi Apa diserap atau dibebaskan? Untuk mengatasi. Okey, mengatasi. Antara molekul. Dari tarikan boleh, dari tarikan antara molekul tak? Sebab dia Mengatasi daya tarikan atas molekul. ada Ya. cair ataupun lebih ikatan je lah antara itu. Ikatan antara So, molekul. haba Daya tarikan di antara zarah. sepenuhnya Yes. untuk Kimia. melemahkan ikatan di antara atom. Betul. Okey. Enzyme pula lah. So, disebabkan Why menjawab? Ada lebih dua. Okey, dah. So, kumpulan dia senang. Okey, tak apa. Dah jawab. Ada lagi kau diam. Tak apa, dah tahu tak dapat hadiah tu. Okey, saya simpan lagi satu. Saya Ada lagi satu kerja. boleh dapat. Tak apa, simpan. Okey, tak apa, jangan risau. Ada soalan lagi. Cuba awak tengok ke depan ni. Beruang kutub. Ke depan ni agak-agak gambar apa? Beruang kutub. Beruang kutub. Beruang kutub ni biasanya ada kat mana? Kutub utara. Betul kan? So kawasan dia mesti dekat ais, betul tak? Betul. Okey, kejap So dia berada dekat ais, betul tak?
So macam sekarang ni kan sering terjadinya pencemaran alam seperti pemanasan global pula. So agak-agak kan, apa yang berlaku dekat kawasan tempat ruang ni? Ais ke cair? Apa? Paras air laut meningkat. Ais terurai. Okey, tak apa. Wow, terurai sepatutnya. Gempak kan? So, macam tadi awak beritahu kan, aras air laut meningkat, betul tak? Lepas tu ais cair. So, apa kaitan dengan haba pendam tentu? Siapa boleh tolong saya jawab? Dia berubah bentuk tapi semua dia tak berubah. Dia berubah bentuk. Tapi semua dia tak berubah. Apa yang berubah bentuk tu? Ais tu Ais tu berubah bentuk kepada cair. cecair. So, ais tu dalam bentuk apa? Pepejal, betul tak? Pada cecair. So, agak-agak kan, yang kita belajar, muatan haba tentu ni ada dua jenis. Haba pendam tentu, pelaburan, penguapan. Betul tak? So, agak-agak dekat situasi sekarang kan, dia haba pendam tentu pelaburan ke penguapan? Kenapa pelaburan? Sebab pepejal kepada cecair. Okey lah. Terima kasih. Okey, so saya nak awak bentangkan kepada saya, tuliskan dekat kertas tu. Saya nak awak bentangkan tentang macam tadi tu kan, tapi kaitkan dengan suhu dia, paras air laut dia, kesan paras air laut kepada bumi. So macam tadi kita tahu pencemaran alam akan menyebabkan ais tadi cair kelak. So saya nak awak terangkan daripada segi sudut suhu dia, paras air laut dengan kesan paras air laut kepada bumi. Faham tak? Tapi kaitkan dia dengan haba pendam tentu tadi. Kenapa? Contohnya tadi berlakunya haba pendam tentu. So haba pendam tentu suhu dia macam mana? So tadi kan panas. Panas apa yang menyebabkan apa yang akan berlaku pada ais? Lepas tu, so ais tu contohnya ais tu cair lah awak katakan. So apa pula berlaku dekat kepada bumi? So saya bagi 5 minit untuk awak bincangkan. 5 minit lama sangat dah. 3 minit lah. 3 minit je. Pada saya dah tak ya. At least korang faham. Hai kelas. Okey dah, semua siap. Okey, siapa yang dah siap?
5 saat lagi, 5 saat lagi. Dah. Dah. Dah, lagi dah. Bulan Iman dah. Tapi saya tak nak pilih dia lah. Saya nak siapa yang sukarela untuk bantu saya terangkan yang baru. Saya tak nak pilih, saya nak siapa yang sukarela. Tapi dah hadiah. Saya nak siapa sukarela je. Pada nak. Tak baca dia perawat. Syafiqah nak. Pala pilihkan ni. Pala tak? Nak kita tak? Pala? Nak. So pala dulu lah. So pala dulu. Pala. So terangkan suhu panas air laut, pusat panas air laut. So apa yang kamu tahu? Okey, Okey, semua dengar high class. Hai Captain. Okey. okey, dari segi suhu, suhu tidak berubah. Suhu dia tidak berubah. Sebab apa, kalau dikaitkan dengan apa haba pendam tentu pelakuran, haba pendam tentu pelakuran ialah haba yang dibebaskan semasa pembekuan bagi 1 kg bahan itu tanpa perubahan suhu. Okey. Suhu. Okey. Seterusnya paras air. Paras air meningkat disebabkan oleh ais apa yang mencair itu. Okey, ais dia cair ke? Lepas tu dari segi kesan paras air pada bumi ialah paras air laut meningkat dan akan menyebabkan paras air bumi meningkat akan menyebabkan kawasan darat semakin berkurangan akibat ditenggelami air. Okey, semua bertepukan semua. Okey, kita tengok, kita cek jawapan soalan dulu, betul ke tak? So, tadi pencemaran alam tadi akan menyebabkan suhu bumi meningkat. Betul tak? So suhu bumi meningkat, so suhu yang panas tu akan menyebabkan ais cair. So ais cair tutup mula cair tapi suhu dekat sekeliling masih sama. So tadi kan pemanasan global berlaku kan, pencemaran alam pemanasan global, betul tak? So pemanasan global, so suhu semakin meningkat. So suhu meningkat menyebabkan ais menjadi cair, tapi suhu dekat kawasan tu berubah tak? Tak berubah. So apa yang akan menyebabkan kalau ais cair? Paras air laut semakin meningkat. Lepas tu bila paras air laut meningkat, so dia akan menenggelamkan pulau-pulau kecil ataupun darat. So semakin tenggelam. Okey, betul. Sebab saya tak ada hadiahan. Saya minta awak tolong jagakanlah. Okey, terima kasih. So kita teruskan pada sesi refleksi kita. So saya edarkan kertas refleksi ini. Okey, so hari ini bayar. Okey, so inilah sebab hari ini minggu terakhir saya dekat sini. So hari ini adalah hari terakhir saya meminta refleksi kepada awak. So siapa yang nak tolong saya, bantu saya bagi refleksi tentang pengajaran hari ini. Tadi tu pasal pencemaran alam tu. So siapa yang nak bantu saya buat refleksi atau kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Apa je yang awak dapat belajar hari ini? Ilmu apa yang awak belajar hari ini? So kelas hari ini macam mana? Kejap, okey. Tak apa, saya bagi masa dulu. Awak tulis.
So itulah kat kelas yang awak tulis untuk minggu ni. Okay. So siapa yang sukarela untuk bagi kesimpulan pada kelas pada hari ini? Ada? Okay, betul. Okay, Ain boleh? Bagi tahu je apa yang awak belajar hari ni. Boleh? Okay, nah. Hari ini Ain belajar tentang haba pendam tentu. Lepas tu dengan jenis dia. Jenis ada dua jenis. pelakuran Pelakuran dengan penguapan. Okey. Lepas tu tentang formula. Formula dia. Q sama dengan ML. Q sama dengan ML. Ada yang PT sama dengan ML. ML. So, Itu je. itu je. So, kelas pembelajaran hari ni macam mana? Best. Sebab dapat buku. Dapat buku. Okey. So, satu emoji yang mencerminkan perasaan awak. Okey, terima kasih Ain. So, okey. So, saya recall balik pembelajaran pada hari ini. So, hari ini kita belajar tentang haba pendam. Haba pendam tu apa? Dia apa perbezaan haba pendam dengan pendam tentu? Kalau haba pendam ni dia tidak melibatkan isim. Kalau haba pendam tentu dia melibatkan isim. Okey. So, lepas tu haba pendam tentu ni dia terbagi kepada dua. Iaitu pelakuran, penguapan, betul tak? So, haba pendam untuk pelakuran tu, haba pendam yang bagian mana? Pelakuran, pekerjaan pada cair. So, kalau untuk definisi untuk haba pendam yang diserap ataupun yang dibebaskan semasa proses peluburan ataupun pembekuan. Sebab apa? Dia diserap kat sini, dia berlaku dekat pekerjaan dengan cecair. Kalau penguapan pula, proses apa? Cecair kepada gas. Lepas tu suatu proses pendidih, kondensasi. Kalau haba diserap dia merupakan apa? Cecair kepada gas. Kalau untuk penguapan, kalau haba tu dibebaskan gas kepada cecair. So, formula yang digunakan adalah Q sama dengan ML. Tapi kalau dia tak bagi kuantiti haba, kita boleh guna PT sama dengan ML. Sebab apa? Kita tahu Q sama dengan PT. Okey. Sebelum tamat kelas kita hari ini, so macam biasalah, mesti ada di sekolah, betul tak? So saya nak awak lengkapkan buku itu sampai tajuk haba pendam tentu. Yang bagian eksperimen tu tak payah buat dulu. Tapi yang bagian lain tu buatlah, pengiraan ke, definisi. Okay, faham So, sebelum kita tamat kelas pada hari ini, so saya nak awak hantarlah refleksi awak ke depan. So saya akan baca lah. So saya tengok sampai mana awak faham. Okey. Habis. Habis. Habis.